Hai, Assalamualaikum korang. Korang pernah kan datang lepak salai Sempang 5 dengan lepak salai Sungai Rambai? Kedua-dua cawangan kita orang ni ada patin masak tempoyak kan? Okey, korang nak tengok tak ikan patinnya macam mana? Okey. Ini dia. Ni patin sangkar. Patin ni memang kita ambil dekat sangkar Sungai Pahang. Okey. Dia punya saiz lebih kurang macam ni lah. Okay, disebabkan kita ambil dekat sangkar. Sangkar tu kan dekat sungai. So air yang tempat beli ikan patin tu, air dia mengalir tau. So ikan ni insya-Allah dia tak bau, tak ada bau tanah. Memang rasa dia memang sedap. So dekat sini kita orang ada jual kepala, badan dengan ekor. Okay. So kalau kepala korang akan dapat besar macam ni Banyak ni, besar ni. So kalau kepala korang akan dapat besar macam ni. Kalau badan korang akan dapat besar macam ni. Besar ni. Puas makan. Tu kalau badan. Untuk ekor pula korang akan dapat besar macam ni Tengok. Memang besar. Memang besar. So kalau korang teringin nak makan patin tempoyak, patin sangkar, masak tempoyak, korang boleh datang ke Lepak Salai Bukit Gambir dengan Lepak Salai Sungai Rambai. Okey? Assalamualaikum.